Saya mu'allaf, ibu saya telah meninggal, ibu bukan Islam. Bolehkah saya melawat kubur ibu saya? Boleh. Okey, yang tak boleh buat benda-benda yang haram saja. Hal kematian ada benda boleh, ada benda tak boleh. Hal perkahwinan ada boleh, ada tak boleh. Bahkan masjid ni pun ada boleh, ada tak boleh. Mana kalau orang bukan Islam? Contoh, benda apa yang orang kafir boleh buat di masjid ini? Mereka pasang kapet, harus. Tapi kalau syarikat Islam, afdal. Orang kafir pasang wiring, harus, tidak haram. Tapi kalau orang Islam, afdal. Orang kafir pasang mozaik, harus. Afdal orang Islam. Apa yang tak harus? Jadi imam. Orang kafir jadi imam. Salam baru tahu kafir. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang kafir. Nampak? Bunuh ranu habis sejid. Tak boleh. Haram. Nampak? Orang panggil orang kafir ceramah agama. Haram. Tak boleh. Okey? Sebab tu kita nak tahu mana boleh, mana tak boleh tu. Alaikum bimajalsil ilmi, selalu duduk di majlis ilmu. Maka begitu jugalah kalau dia sudah masuk Islam, keluarganya masih kafir, bukan semuanya tak boleh. Ziarah boleh, cium tangan tak batal sembahyang sampai kiamat. Abang-abang dia tetap mahram dia. Faham lagi? Hormat itu satu kemestian. Nah, ada benda tak boleh, ada benda yang boleh. Okey? Jadi kalau ibu bapa yang masih kafir mati, dia pergi hantar mayat ke kubur, tidak salah. Yang salah dia mendoakan agar Allah ampunkan si mati, tidak boleh. Atau buat ritual yang berkait dengan spirit, upacara yang berkait dengan kepercayaan, dibakar ketah, dibakar gaharu, benda colok dan sebagainya, mengikut cara sembahyang, itu haram. Sekadar ikut ke kubur harus. Okey?